So, apa faktor risiko yang boleh menyebabkan jerawat ni terjadi? Yang pertama adalah disebabkan oleh hormon. Contohnya remaja yang baru akil balik kan. So, remaja yang akil balik ni dia lebih tinggi di kalangan jerawat lebih tinggi terjadi di kalangan remaja lelaki berbanding remaja wanita. Yang kedua, sekiranya ada ambil ubat-ubatan hormon untuk perancang yang ni pun akan menyebabkan terjadinya jerawat. Contoh kalau seseorang tu pregnant, hamil, kehamilan pun boleh menyebabkan perubahan hormon dan boleh juga menyebabkan jerawat sewaktu kita hamil. Okey. Yang kedua adalah pemakanan. So setengah-setengah orang suka makan tinggi gula, tinggi makanan-makanan yang mengandungi histamin keradangan. So boleh menyebabkan triggernya jerawat juga. Contoh makanan yang tinggi histamin adalah belacan, pudu, seafood. So benda-benda makanan yang tinggi histamin ni boleh menyebabkan risiko untuk jadi jerawat tu makin tinggi. Yang ketiga adalah ubat-ubatan. Yang keempat disebabkan oleh penggunaan produk-produk yang komedogenik yang boleh menyebabkan kita punya pori tu tersumbat. Contohnya kalau kita pakai makeup, kita tak cuci, kita terus tidur. So boleh menyebabkan pori kulit kita pun tersumbat juga. Dan yang kelima adalah disebabkan oleh lifestyle lah. Kalau orang tu dia kerja sangat stres, hormon kortisol dia boleh naik dan boleh menyebabkan banyak kulit berminyak dan boleh menyebabkan kulit dia tersumbat dan jangkitan kuman lah. Lepas tu kalau dia kurang menjaga kebersihan, macam Dr. cakap tadi, pakai makeup lepas tu tak nak cuci terus tidur, so boleh menyebabkan kulit pori muka tersumbat dan dapat jangkitan kuman lah, acne bacterium. Okey, jangan lupa untuk share. Bye.